So hari ini adalah hari perlawanan. Ada 8 hari bulan sebelah. Kita akan melawan Amphos pada pukul 4.45 petang nanti. So kita tengok sekarang pukul 11.49. Layan video ni. So sekarang kita meeting dulu. Diorang dah breakfast, diorang dah light training pagi tadi. Sekarang diorang breakfast dan kita akan briefing. Tengok video ni ya. Kelantan people everywhere in Malaysia, Kelantan people believe they will support the team. Mungkin hari ni orang ramai lagi, many. Dia akan semua Kelantan, lebih parah. Jadi jangan jadi ganggu ada orang di Padang tu. Okey, segera dulu. Okey, selesai check out. Kita terus ke Padang sebab perlawanan kita pukul 4.45. Sekarang pukul 2 tepat. So jom kita pergi ke Padang pula. Player dah ready dah semua. Semua dah bersiap sedia untuk ke Padang. Jadi jom ke Padang kita. Yeah. Okey, tiba kita di Stadium Maindah ni untuk hari perlawanan. Sekarang pukul 2.30. So jom kita masuk fitting room, kita tengok dan kita ready untuk perlawanan. Let's go. So inilah padang dia, padang Mindef, di mana kita akan berlawan di sini pada pukul 4 nanti. Persiapan sedang dijalankan. Awak boleh tengok player-player sedang berada di fitting room, dressing room untuk tukar-tukar pakaian dan bersedia untuk sesi pemanasan dan kita terus ke game perlawanan Amphos menentang Kelantan Red Warrior FC. Apapun doakan tim semoga mendapat kemenangan dan membawa pulang 3 mata ke Kota Baru. Barisan kita, ya Brona.